Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, saya Nurdanisha Hanania binti Muhammad Zafin Afzan, wartawan cilik dari Sutra TV Channel. Pada hari ini, saya berada di pada sekolah sempena kejohanan olahraga kali ketiga di SK Saudara Putra bagi tahun 2026. Meriah sungguh suasana hari ini dengan sorakan masukan dan kehadiran ibu bapa yang turut hadir memberikan sokongan. Jom kita lihat kemeriahan yang sedang berlangsung. Saya bersama dengan Etik Nurma Teta. Apa perasaan menyertai sukan tadi? Saya rasa gembira lah. Susah tak sukan tadi? Susah, dekat 200, waktu 200 tu susah. Nak cakap apa dekat rumah sukan sendiri? Teta padu. Terima kasih. Sekarang saya bersama dengan Etik Rumah Alfa. Nak tanya, apa yang awak masuk tadi? Saya memasuki tarik tali. Apa perasaan masuk tarik tali? Rasa best and dia rasa penat sikit lah sebab bila kalau korang tak bersatu nanti susah nak tarik benda tu. Apa kata-kata untuk Rumah Alfa? Saya mengucapkan Alfa the best. Terima kasih. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Lafizul. Cikgu, saya nak tanya. Okey. Apa tu suasana sukan? Okey, suasana sukan pada hari ini tahun ni sangat meriah. Dan ibu bapa pun datang ramai, memang sangat seronok walaupun padang agak becak tetapi tetap meriah dan mendebarkan. Apakah yang menarik perhatian cikgu? Okey, pada perhatian saya tahun ni yang paling menarik adalah adanya sukan acara yang pertama kali diadakan pada tahun ini, iaitu acara 4x100 meter dan 4x50 meter untuk ibu bapa dan guru. Itu yang paling menyeronokkan untuk dilihat dan alhamdulillah pasukan cikgu menang. Terima kasih. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Sanggita. Apa perasaan menyertai sukan tadi? Okay, saya rasa sangat gembira sebab kami menang tadi. Susah tak sukan tadi? Nak kata susah tak adalah sebab 4x50 tu rasa okey. Apa ucapan nak bagi dekat rumah sukan? Okay, ucapan untuk rumah sukan kami Kapa, walaupun kami di tempat ke-6, tak apa. Kita dah cuba yang terbaik. Tahun depan kita akan menang. Dia kemeriahan Hari Sukan Tahunan di SK Saudara Putra bagi tahun 2026. Selain mencekik bakat, kita juga dapat mengeratkan hubungan antara murid, guru dan ibu bapa. Saya Nurdanisha Hanania binti Muhammad Zafin Afzan, wartawan cilik Sutra TV Channel mengucapkan terima kasih kerana sudah menemani kami pada hari ini. Jumpa lagi di liputan seterusnya.